Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasalah, saya akan tunjukkan apa yang telah berlaku pada hari ini. Tapi saya tak naklah dia melibatkan saya punya pendapat lah. Jadi kita tanya pendapat si ChatGPT. Jadi yang ni mapping ni bukan saya baru tanda. Saya bagi pagi-pagi. Saya bagi pagi-pagi mapping ni lah. Okey, jap kita tanya si ChatGPT. Okey. Berdasarkan kepada pergerakan harga pada hari ini, berpandukan kepada mapping blok harga yang telah ditanda, apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Jika kita menggunakan blok harga sebagai panduan untuk trading, berikan beberapa kesimpulan dalam bentuk poin yang pas tapi padat. Okay, kita tanya ChatGPT, tengok apa yang dia jawab. Okay, kesimpulan menggunakan blok harga sebagai panduan. Harga sering reaksi pada blok harga. Setiap kali harga menyentuh kawasan blok biru, ada reaksi sama ada rejection ataupun consolidation sebelum meneruskan pergerakan. Contoh jelas, blok harga sekitar 3997 dan 4010. 3997, 4010. 3997, 3997, 40, contoh ni 4010. Ini kot maksud dia. Okey, tak apa, kita baca dulu. Sebelum harga melonjak, blok harga sebagai zone entry dan exit. Entry terbaik adalah bila harga pullback ke blok harga dengan rejection, confirmation lah. Exit atau TP pula boleh sasarkan blok harga yang seterusnya sebagai halangan, rintangan lah. Blok harga bertindak sebagai support resistance dynamic. Blok bawah 3988, 3983 bertindak sebagai support kuat. Mana 8883? 8883. Tak apalah. Blok atas resistance masa harga gerak dalam struktur zone ke zone. Struktur hari ini menunjukkan pergerakan harga naik dan turun mengikut sempadan blok harga, bukan secara rawak. Maksud dia tak ni lah. Dia ada dia punya movement ni lah. Reversal selalu berlaku di hujung blok. Hujung blok ni kalau saya punya pemahaman lain merah lah. 3974. Mana 3974? 3974. Dia lah. Kita punya line merah, dinding blok harga. Kebanyakan reversal, okay, betul. Opening price pagi dan petang relevant. Harga selepas opening petang berjaya break above blok harga pagi, menandakan kekuatan buyer mula masuk. Blok harga tinggi masih belum diuji. CP area 40-20 menjadi target logik untuk harga test jika momentum kekal kuat. Mana dia ni 40-20? Yang ni memang dinding blok harga. Kalau bos ni perlukan, saya juga boleh buat sistem ataupun screener automatik untuk kenal pasti reaksi blok harga secara live dalam trading view. Tak faham. Apakah kelebihan apabila kita menggunakan
Kalau sebagai seorang trader yang berkapital rendah. Nak jadi trader juga. Sebagai trader berkapital rendah, penggunaan blok harga memberikan kelebihan yang sangat besar dari segi ketepatan entry, pengurusan risiko, dan keberkesanan modal. Berikut adalah kelebihan utama. Kelebihan guna blok harga untuk trader kapital rendah. Entry lebih tepat dan berisiko rendah. Sebab itu kita guna blok harga. Blok harga bantu kenal pasti zon terbaik untuk entry, kawasan yang telah terbukti ada reaksi harga. Ini membolehkan anda entry dekat dengan kawasan SL. Jadi risiko rendah, potensi reward besar. Maksimumkan pulangan, minimumkan floating. Bila entry dibuat di hujung blok, peluang harga terus bergerak ikut arah dijangka tinggi ataupun kurang, floating lama lah. Tak float lah. Ini penting untuk trader kecil yang tak mampu tampung floating besar. Fokus pada zon berkualiti saja, tak perlu kejar market setiap masa, hanya tunggu harga sampai ke zon. Sesuai untuk part timer, time trader atau yang modal kecil tapi mahu entry berkualiti. SL yang logik dan terselindung. SL boleh dikatakan stop loss, boleh dikatakan boleh diletakkan tepat di luar blok. Contoh bawah support atau atas resisten, lebih sukar untuk terkena false break. Tak. FCPO selalu false break. Sebab tu kita ada pattern nombor 3 dengan nombor 4. Boleh ulang guna repeatable setup. Okey, memang kita punya blok harga ni memang kita guna sampai malam. Kurang emosi, lebih disiplin. Bila entry hanya dibuat pada bila harga masuk zon tertentu, anda tak akan entry ikut emosi. Ada juga emosi je lah. Jual lah. Ini bantu elakkan overtrade. Yang ni masalah ni. Penyakit biasa trader modal kecil. Senang gabung dengan setup lain. Blok harga boleh digabung dengan candlestick pattern, indikator teknikal. Yang ni yang memang kita guna sekarang ni lah. Memang kita gunakan sekarang ni sebab nak tengok dia punya reaksi pada dinding-dinding blok harga lah. Nak tengok reaksi. Contohnya ni setup petang ni. Macam mana kita tengok reaksi? Tengoklah MACD ni kita tahu ada divergent lah apa sebagainya kan. Ada divergent. Ni bukit besar Ni bukit besar membawa harga ke tinggi lah. Ini harga lebih tinggi daripada bukit ni. Lebih tinggi, tapi dia punya volume kecil. Jadi dia berlaku apa? Divergent. Jadi harga akan bereaksi. Cerita dia, entry dekat dengan line merah afdal. Entry dekat dengan line merah afdal. Boleh tengok entry dekat dengan line merah afdal, entry jauh daripada line merah tak pernah afdal. Pasal dululah kita duk cakap kalau kita entry tang area floating jadi antara line hingga line untung harga bergerak terus. Untung harga bergerak terus dan kita kena realistik lah. Kalau pakai blok harga kena realistik. Breakout line merah sampai harga masuk balik ke dalam, maksud dia buat fast breakout. Fast breakout akan menghasilkan setup yang lain. Jadi entry tang sini ni kena waspada lagi, kena aim, kena tengok breakout ni nak real breakout ke fast breakout. Fast breakout kalau profit hang boleh jadi sikit. Siapa yang senang bertahan? Orang yang entry di dalam zone ataupun di awal-awal punya reaction lah. Awal-awal reaction sebelum dia keluar daripada zone asal dia. Sebelum dia keluar daripada zona asal. Ni pun sideway lama sikit. Sesi petang sideway lama sikit. Apa lagi nak tanya template blok harga automatik dah try dah. Tak kerti sebab mungkin si ChatGPT ni dia tidak melibatkan emosi. Sebab saya mapping ni kita duk kenal pasti emosi trader. Maksud dia automatik lah kita tahu. Okey, harga kalau dekat zone sell, kalau saya seorang trader, saya akan takutlah nak entry buy. Ni. Harga dalam zone sell, entry buy, takutlah. Macam tu jugalah harga di dalam zone buy, nak entry sell, takutlah. Dia emosi tu, yang tu penting tu. Sebab saya dah pernah turun lah si ChatGPT buat template, buat indikator, buat apa lagi lah untuk mapping blok harga ni secara automatik. Tak erti. Dia tak erti. Mengarut jadi okey lah tu lah. Ini setakat ni dulu
Setakat ni dulu lah. Saya tu lagi tapi yang ni memang ada kat dalam kita punya pattern-pattern Sekejap saya tunjuk. Okay, sekejap yang ni je. Semua ni lah ada 6 pattern. 6 pattern ada tak pattern yang saya gabung semua? Pattern yang gabung semua. Ni lah 6 pattern Contoh pattern nombor 4. Ni pattern favorite saya ni. Pattern nombor 4, pattern nombor 3. Pattern yang tak berapa favorite pattern nombor 5 dengan nombor 6. Sebab dia duduk kat area floating. Pattern nombor 4 pattern nombor 4. Harga breakout line merah, harga breakout line merah. Kemudian ada harga yang test tak buat ni hulu, harga ada test yang tak buat ni hulu. Kemudian dia punya position ataupun direction long. Pattern nombor 4 kalau hari ni jadi beberapa kali lah. 1, 2 kali kita tengok yang dah break line merah lah dia break line merah, dia test balik, kemudian dia tak buat low long. Ni pattern nombor 3. Cuma dia punya setup false. Dia breakout dia tak ada buat tester. Dia break resistance, just dia terjun, dia break support terus. Support kedua break terus, kecewa terus lah. Siapa kecewa? Ini buyer ni. Sebab setup pattern nombor 4 dengan pattern nombor 3 ni setup kecewa lah setup kecewa. Okey, sementara tak lama lagi saya tamatkan dulu sesi ni. Saja nak tunjuk hari ni punya progress. Sebab abang kita punya abang TNB profit lagi. Tapi tak apalah. Tapi itulah cerita dia senang sikit. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next sesi.